Kau kena dress up macam ni. Alright guys, on the bike. Wow, tak nampak mamak ni. Tikus. Ada lagi kita apa? Try rusa, daging rusa. Ada duri ke? Bagi dia duri. Mau tu macam sibuk. Teka tu, korang komen kat bawah. Siapakah itu? Tadi ya? Sunset. Sunkist. Halo kawan-kawan. Okey, kita dah akhirnya sampai dekat depan kedai gym tepi sarang ni. Kita orang RV dekat sini. So untuk hari ni kita akan pergi ke Segincan. So kita tujuan pergi situ sebab kita akan buat satu cabaran. Cabaran apa geng? Setelah mencapai 30,000 subscriber, terima kasih so much geng, terima kasih so much. Sampai 30,000 subscribers, kita akan buat macam cabaran. Masa tu kedai burger tu banyak lah burger macam-macam tau. Burger kuda, burger rusa, burger tu. So Fidah cakap kalau sampai 30,000 subscriber, kita buat cabaran, kita makan landak. So untuk hari ni tujuan kita orang pergi dekat Sekincan tu, kita akan makan landak rendang, rusa and macam-macam kan kita tengok. Kita kena pilih siapakah RC kita untuk hari ni. Kita ada Ai in the house. Ai, tolong Ai. Kita RC-kan Wish. Alah, tolong Ai. Aku tak tahu mana hal tuju ni. Alah, baru nak suruh dia jadi road captain. Tak boleh. Yang kau tinggal. Aduh. Abang Mizi boleh jadi road captain? Holder tak ada lah. Alah, alasan lah. Alasan. Dah beli okey. Oh, dah beli boleh? Abang Mizi tak ada holder. Mizi, road captain? Saya ni kerja part time. Apa yang part-time? Dengan gym. Dia bersih. Gang, dia bawa helmet Simpson dia finally. Dia dah serik kena hujan. Oh, sakit tu. Dia kena hujan. Serik kena hujan kan? Serik. Yang penting ni. Wah, stiker. So macam mana ni kita tak ada road captain ni? Kita masing-masing ikut jalan sendiri lah. Ha? Kita kena biasakan tak ada road captain. Ayo. Kita asyik kena ikat sekarang. Itulah ceritanya. Tapi kita tak rindu ke nanti Aidil tak ada ni? Aku tak tahu. Kita tak rindu lah, sorry. Mungkin apa peminatnya rindu lah. Kita tak rindu. Tak apa. Jom kita tengok motor. Dia orang jap. Tak salah Ai. Motor Abang Mizi jap. Ni motor Ai. Oh, sarang. Halo. Tak buka lagi. Buka pukul 5. Motor Abang Mizi ni ada holder tak kita cari? Oh yalah geng, tak ada holder lah. Kita ada phone holder. Okey. Dia bercakap dengan benar. Yang penting ni. Dia ada phone holder. Hifzi ni tak nak jadi road captain pula. Terima kasih kepada you guys. And also you guys share, you guys subscribe. Yang mana belum subscribe, tolong subscribe. Sebab dia akan membantu channel kita orang untuk grow. Oh Ai, basuh botol hujan lagi. Kau basuh botol apa? Ya hujan. Daripada dia berkeladak. Betul, aku ni dah berkeladak. Oh, gila ni. Air bro. Kau kena shake. Sedap kau beli kan? Kedai hujung. Mana ni? Sedapnya. Air tak boleh lah, air tengah kat gula sekarang. Oh, kita ada Afiq in the house. Woo! Welcome my man. Baru ke? Dah barai. Dah barai. Baru punya ke? Oh ya ke? Oh, nampak macam baru ah. Asyik ride dalam hujan je kita. Oh ya? Tak apa. So, nak tanya satu soalan. Kau dah ready? Kau dah pernah makan tak? Macam rusa, landak. Tak pernah. Rusa pernah, landak tak pernah. Kau rusa rasa macam mana? Kita dah masak dengan sate, kita pun dah tak tahu Oh ya ke? rasa macam mana. Tapi kali ni kita nak dia orang akan makan kau tahu apa tak? Rendang landak, rusa belada. This one quite unique. Kita boleh try tengok macam mana. Kita try tengok. Okey ke tak okey? Kalau saya muntah atas dia tau. I hope dia sedap. Wow, kita ada Daniel 48 in the house. Exhaust patah pun datang tau. Mana? Tu sana patah. Ayo, serius lah. Oh, exhaust patah pun geng dia datang weh.
Heat shield ni dalam ni patut ada benda ni tau. Oh. Benda ni bila bergoyang, okey dah berbunyi. so aku jarakkan sikit, tak kena sangat lah. Okey. Kalau ikut standard je ke dalam lagi. Faham? Dia ini okey lah. Yang penting tak bunyi lah. Dia tak annoying ah. Tapi kalau langgar lubang, kena kena regak agak. Dia macam motor si road captain yang kita tak ada hari ni. Hari ni road captain tak ada. Road kita tak ada? Tak ada. Dah pula? Tak ada. Kau nak jadi road captain tak? Oh, anak aku. Oh ni dah nampak gaya road captain pakai belt tu. Memang kan best. Dah nampak dah gaya road captain tu. Ni road captain kan? Hari ni. Kau boleh jadi road captain tak? Kita boleh takut tak pergi sekincang, kita kena tempat lain. Tak boleh jadi road captain. Aduh. Boleh. Gaya dah macam road captain lah. Ha? Boleh. Boleh eh? Aduh, Ini baru style. Ini macam band indie tau. Macam Azlan and Third Rider. Oh, style hari ni Ayu. Hari ni dia ada gaya weh. Kita US sikit US. Ni lepas ni moving forward kau kena dress up macam ni. Kau lah berubah. Kau jangan kau jangan dress up singlet, rambut tocang. Aku tak boleh terima yang dia punya style sebelum ni. Macam ni style. Ni gaya, memang gaya. Kau gaya. Kau gaya. Ni gaya. Gaya. Bergaya. Oh. Okey lah, boleh lah. Sebab panas hari ni. Yeah. Okay, geng, jom kita bergerak, jom. Alright guys, on the bike. Nah, that's right. Oi guys, on the bike, dengarlah road captain baru. Jom. Alright geng, nampak road captain kita in action. Road captain baru RPM. Ha? Let's go. Lambat tinggal. Lambat tinggal. Dengar lo. Kena lantai. Macam tak biasa lah dia jadi road captain kan. Oh, nampak tu. Oh. Tak biasa lah. Dia kena biasakan dengan benda yang baru. Hari pula jadi road captain. Habis dah jadi road captain. Saya rasa Hafiz dah give up. Kita nak ada nak isi minyak semua tu. Lepas isi minyak kita gerak. Alright gang, tak ada road captain. Lain lah kan? Lain kan? Sangat gelap. Oh, kita dah lama tak nampak Mamat ni dalam RPM. What happened bro? Aku cakap dengan audience yang kau kena ikat. Kau kena Come on lah. Solo ride baik. Yeah. Solo ride Solo ride? Gimana? tenang. Oh, 80. Kau dah tak suka kilometer sejam. RPM ke? Kan 80 km. Oh, dia ada Fidas in the house ni. Lama Boleh tak bawa jumpa ya. slow. Pada peminat-peminat Fidas nampak? Dia dah ada balik. Ramai orang tanya mana Fidas tau. Lama tak jumpa. Ada. Masih ada. Masih ada. Diorang tanya Fidas mana tak like ke? Aku cakap Fidas kena apa? Aku cakap kau tengah ni bersemut. Mana ada. Tengah dating. Mana ada. Aku dulu sekarang sama je. Ya. Mana beg kuning? Beg kuning. Dia ada TikTok, dia jual barang. Oh, kita ada Shiro in the house. Oh, khabar Shiro? Apa khabar? Hai, alhamdulillah. Lama tak ride. Alamak, Akak. Kerja. Ada kerja? Oh, lama tak ada Shiro. Dah lama tak ada ya? Oh, the only Ducati dalam grup. Woo! Rindu
Shiro tak? Rindu kan? Lama tak je kan? Mana goyang-goyang? Nampak? Di bawah ada telur. Bodoh telur. Dia telur eh? Telur. Tengok ada telur. Dia tak ada telur. Okey kawan-kawan, air akan lead dulu. So kita akan bergerak. Kita ada Bidas, ada Shiro, kita ada Shizi. Ramai. Kesian Aidil. Aidil, bila kau tak ada je ramai yang join. Kau tahu tak? Parah muka kena ikat. Hoi. Dengan hujan, geng. Dengan hujan sikit. Dah hampir sampai. Laju kita. Jalan Tali Air, Kampung Bolok Sikit. Oh, sekarang musim menuai. Sekarang bulan berapa? Oh, Jun, bulan 6. Ada padi, sebab ni datang dulu hijau. Jalan top pelan. Padi dia, oh. Kita dah sampai geng restoran Lembah Bernam. Woo! Finally. Yeah, geng. Dah. Ambil.
Okay kawan, kita dah finally sampai Lembah Bernam. Oh my god, dia punya jalan beralun-alun. Kotopom. Okay, so di sinilah macam saya cakap tadi, cabaran untuk makan makanan yang tak selalu kita jumpa sebab kita dah sampai 30,000 subscriber. Terima kasih kepada anda semua. Okay, road captain kita memang laju gila. Sekejap Ais, sekejap Afiq, sekejap Ais, sekejap Afiq. Aku tak tahu lah mana. Aku nak cakap ke laut semua ni. Aku cakap kalau aku sombong tinggal ni. Memang dia main road captain tak boleh belah. Dia depan je. Tinggal 3 orang ke tadi? Laju siut. Oh, dia tak kena ikat lah. Dia tak kena. Oh, tak tunggu Ingatkan kena gari. Oh. Hey, come on. Tak sangka dia tak kena ikat lah, geng. Tapi tadi formation berterabur sebab ID tak ada. Elah. Berterabur Kena ada ID juga baru cantik. Weh, ada Shiro. Oh, legend belakang. Legend. Ni masalah dia. Pada peminat-peminat Aidil, he's back. I'm back, bro. Back eh? I'm back. Tapi sakit lutut lah. Sakit lutut. Ha. Sakit lutut. Macam siut. Hello guys. Diorang ingatkan aku tak pergi tau hari ni. Aku geram betul dengan diorang cakap. Dia kata apa, kena gari lah, apa lah. Kena gari ke? Tak pun. So diorang tak tahu yang aku on the way ni pergi. So aku akan jumpa diorang kat tengah jalan. Sebab diorang tadi dia share live location. So aku boleh trace kat situ. Sekarang ni aku kat Petronas tengah nak isi minyak jap. So kita tunggu kejap lagi. Biar tengok muka diorang macam mana. Dia satu lagi tau, dia terlupa aku ada kamera. Aduh, laju pula diorang ni. Mana kata diorang? Aku lagi sejam sampai. Tak sabar nak surprise dengan diorang. Kepada penonton-penonton di luar sana, siapa kata kahwin kena gari? Tak ada, tak kena gari. Katanya kenali dia. Sebenarnya ku rasa di saat berpulang ini kan notanya. Isteri nyanyi. Andai itu surat takdir. Ngam-ngam mau sampai. Ingatkan kena gari. Rupanya sampai juga. Come on. Tak sangka. Dia kejar daripada belakang surprise Dia kejar daripada belakang, geng. Senyap-senyap Mentang-mentang aku tertinggal kamera satu lagi dengan dia. Confirm tak apa-apa dia meripik atas motor tu kan. Tapi tak apa. Jom, okay, geng. Dia tak kena ikat Sebenarnya guys, saya nak saksi dua mata saya. Sebab ingat tak yang masa 30 subscriber, 30,000 subscriber ya. tu, dia kena makan burger kan? Asal aku? Kita. Asal pula? Kita. Yang start challenge tu kau tahu siapa tak? Siapa? Midas ni memang. Dia yang start. Kau kena makan. Kau yang kena makan. Sebab kau ingat tak masa kita makan burger, kau cakap dah sampai 30,000 subscriber apa? Horse ostrich. Kalau subscriber 30k kita makan kita makan beramai-ramai. Kita ambil catfish biasa, landak je lah. Landak. Lepas cakap subscriber 30,000 kita makan landak. Ada berat. Saya cuba, saya boleh saya. Nak makan lah landak. Lagak Landak rasa macam ayam je. Ya. Tak pernah makan? Tak pernah. Sial.
Aku tak boleh lah. Aku bayangkan landak tu tajam. Aku dah tak boleh makan. Dia rasa macam ayam je. Tak, ya. You shouldn't ask, you just eat. Ha? You shouldn't ask. Yeah, later I want to eat. I will think the flavor like, you know, the duri-duri. So imagine you want to clean up the binatang, like you cabut-cabut the thing. Then dia nampak macam Apa kau tutup mata je. Tutup mata makan. Kita orang suap. okey lah, kita cuba lah. Dah sampai sini kan. Sampai sini macam mana? Payah fikir. Okay. Jom kita try. Selera exotic halal. Dari Malaysia. Bermisi okey? Okey, tapi Jalan. betul-betul je. Jalan dia. Kan? Dah? Siapa? Lu kapten siapa? Ai, Afiq. Ai, betul-betul rigging kita orang lah. Padahal main road ada tu, sekincan tu. Kan? Aduh. Laju je lah kan. Aduh. Jalan berayan. Jalan berayan-rayan. Raya-raya. Selera exotic halal pilihan Malaysia. Wow. Exotic ni. Exotic landak. Lagi kau tengok. Babi hutan. Jom. Kita try. So gang dekat sini, you guys kalau datang sini kena order dulu sebelum sampai. Sebab dia orang takkan ada hidang yang banyak-banyak. You kena call dia orang, kena pesan dulu, baru je dia orang akan hidangkan. Jom. Lain diri. Ada apa ni? Lembu. Limurat. Belut. Macam masak sambal hijau. Shit, tak makan belut saya. Tadi kan dah order lah. Tengok je. Tempat kang apa ni? Ni cili api. Rusa anak kambing. Jadikan landak dia macam sambal. Rendang. Oh, rendang. Rendang. Okay, kita nak pre-order tadi. So kita akan tu. Ada burung puyuh. Dah masak bang? Boleh? Benda tu dah masak dah. Kita semua lapar. Mana? Udang sungai. Sedap. Sungai Ini sungai, udang sungai. Sekejap. Okey. Lain lagi minum. Udang galau je? Ada je kat laut. Okay, berpeluh dah nampak. How was the ride? Okay ke? Wah, bawa 18 ni. Power. How was the ride bro? Sekejap basah, sekejap tak basah. So aku tengok je korang dalam grup aku macam kalau aku masuk ni Kang kena maki aku dia. Kau lah tak pergi. Jalan tadi berombak-rombak lah. Tapi Ya, itulah saya rindukan idea. Wah. Akhirnya sampai datang juga. Tapi awak berpeluh jangan peluh saya. bencin. Betul? Saya ingat dia dah bencin. Rupanya masih lagi. Saya ingat kan dia kunci. Dia bawa sekali bangga-bangga tu. Macam ride tadi okey? Okey. Wah, tak sangka ramai tu hari ni. Aku tengok dalam apa siapa tu cakap 4 nama je. Oi, tapi betul lah RPM memang the best lah. So, kau dah ready belum kau nak makan landak? Saya dah Fidas nak makan? Saya pernah makan dulu masa sekolah. Masa sekolah. Pernah makan? Puasa. Ha? Hari ni puasa. Oh, pernah makan tak? Tak pernah. Okay. So, Rusa pernah. Kita dua. Ada rusa kan? Rusa pernah makan? Rusa pernah. Ui, aku Landak tak pernah tak makan rusa. Dia landak, katak. Katak. Jangan kena Cina kan kita. Terima lagi, jangan kata. Inilah punca dia kalau makan katak. Tapi landak guys, dia rasa cui-cui sikit. Kalau Kau sampai pernah orang makan ke? Pernah. Oh ya, masa kecil kan. Cui-cui Hari ni aku nak try tikus lah. Tikus. Nanti aku tangkap kan. Tak faham Shiro. Fuh, Shiro. Macam mana Shiro hari ni okey? Macam tu lah. Okey, daripada office, gedah lah. Shiro, awesome lah. Aduh. Aku dah panas. Woi. Aku dah terbakar dah. Ambil our first coffee of the day. So lepas ni kita pergi duduk dulu. Pergi duduk sekejap. Air kopi ke? Kopi yo. Gelap saya ni. Ya, kau ingat aku banyak kali datang sini. Tanya aku macam apa. Aku nak order tikus goreng kicap. Tikus goreng kicap. Dia ada tikus goreng cakap ada? Ada minta abang tu ni cakap dia pergi tangkap kat belakang. Oh, kita dah pre-order gang. So, nampak. Kau tengok ni geng, apa benda ni? Kita explain satu persatu. Kita explain satu-satu lah. Aku terhanyut. Nampak gaya macam sedap. Okay, so satu, cakap senohong kelama berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Oh, okey. Lepas tu? Ini Lunduk. Landak. rendang landak yang you akan habiskan hari ni. Sabda aku.
Ini pun sama. Rendang landak. kan? Okey. Ini cliche kambing yang biasa kita Kambing dapat. biasa. Okey, kambing biasa. Okey. Okey. Ni? This one. Ni apa? Arnab. Salah. Arnab habis hari ni. Dan? So ini adalah rusa guys. Rusa. Black pepper. Ha. So, Abang Ayi kena makan. Untuk watak-watak utama je makan Tak ada. Tak ada. Ni zero. Tak ada. Semua dekat sini. Ayi tak suka tu. Kambing pun aku tak makan, apatah lagi dia suruh makan landak Ayo. Sini lah dulu. Oi. Lapar lah. Jangan makan, jom. Sila makan. Ada tikus bakar? Ada tikus bakar? Tikus. Ada lagi kita bawa. Ada katak goreng tepung. Katak goreng tepung sedap. Okey geng, jom kita boleh start menjamu selera soon. Selepas semua orang dah dihidangkan nasi masing-masing. Kambing ni ada kambing biasa. Kami okey. Kambing okey. Anda rusa sikit je. Sikit je lah. Ni kambing apa? Kambing okey. Buka. Ni apa? Yang pandang. Ni rusa eh? Ni landak. Landak. Pandang. Kita kena ni kena Kita tengok rupa dia. Macam daging je. Kau video je aku kan, macam daging je. Nervous nak makan landak tau. So, Ya, aku tak nak makan boleh tak? tak boleh. Tak boleh. Sekarang untuk konten lu. Lu dah janji kan. Lu punya subscriber. tengok je dia. Dia macam daging. Dia macam daging. Ini keras dia kot. Dia rasa macam ayam je. Rasa macam ayam je. Aku terbayangkan binatang. Aku terbayangkan binatang tu ngok binatang tajam. Ha? Try. Bismillah. Asal aku dulu. Bismillah. Ya bos. Ha? Try. Ada. You kena Asal aku dulu. Tak apa, Tak. Kalau you mabuk, air lari dulu. Oh, aku kena dulu. Okey, go. Ha? Ya bos. Nampak macam rendang tu. Ini memang rendang pun. Ha? Kena makan lemak. Landak di rusa. Lemak. Nak lemang. Okey. Gua makan untuk dua. Gua makan sikit Tu. Yelah tu. Tadi dia ambil. Dia ambil sedak je. Ambilkan dulu. Sabar tu. Tak ambil je lah satu tu. Ambil je lah asal. Dia ambil Ambil lah satu asal. Ambil duri-duri tu, yang duri-duri tu. Mana? Mana? Duri dia dah buang. Okey. Okey. Ha? Ayam dia. Saya apa? Jangan Dia makan dekat Aku. Rasa. Oh ni ada duri dia lah. Duri dia. Bukan lah. Lihat tu. Dah. Ni ada duri. lain macam tu. Ha? Kenyal dia. Ni ada duri. Tak nak. Duri. Tak nak. Jangan makan. Ni rusa pula, rusa. Ni rusa. Selamat. Kena. Rusa. Mana duri? Rusa ni rasa seladang. Rusa rasa seladang. Macam mana? Yang pergi ambil sebelah. Oh, ni pun dah terbunuh masa depan dah. Pergilah ambil kat sana ya. Misteri. Boleh je. Misteri. Mana jangan yang kampung? Kena tengok muka dia. Dia simpan tepi je. Macam yang kampung je. Ni. Rasa macam mana? Kau try makan. Dia macam daging, Betul. Aku dah seronok tu. Dah berselera. Itu dah berselera. Tak fikir lah. Landak. Yang penting kenyang. Darurat. Babi ke? Habis nampak tu. Itu rusa eh? Ni landak. Landak. Kau nak juga? Mana try lah? Oh, rusa ni. Rusa ni. Okay, aku try rusa dulu Rusa. Try lah. Evidence kau nak makan rusa tu, bagi laju sikit. Oh, pedih mok ni. Abang Mizi salahin kau je tadi kat depan tu. Try lah, Bismillahirrahmanirrahim. rusa.
Kesian bayangkan muka rusa tu. Kesian tu. Okey. Lihat. Kan? Sorry Dude, serius lagi sedap dia lagi. Bagi lembut. Sebab dia tak lihat. Dia tak bau. Bagi satu. Tipu aku aja. Kau tipu kau jaga. Memang kau ambil pinggan ni aku dong kau. Mau ke sedap Yang biasa. Dia kita try bismillah. Landak kurang. Okey, landak. Kita tengok landak ni tekstur dia. Landak. Ni tekstur dia. So kita try. Ikan baung tu ikan baung kan? Padahal kat tangan kat sini. Tak nak kena makan ni. Ya. Ya sangat. Kau makan apa? Landuk usa tu kan. Landak weh. Macam ayam masa ni. Ada. Lembut daripada ni bukan ni kambing sana. Landak. Landak rasa macam ayam ah. Rusa. Betul ke? Kau makan usa ke ni? Yang ni kambing. Oh, aku makan tadi kambing ke? Kambing. Alamak, nasib baik. Aku ambil. Cakap macam apa? Mamak pun makan kambing. Ya, rusa. Ni puno. Rusa. Rusa kau dah makan kan? Landak belum? Yang ni landak. Rusa. Dah rusa okey. Rusa. Tadi saya makan kambing ah. Ni sedap weh, sedap. Ni nampak makan kambing ni. Nampak ni? Try rusa, daging rusa. Tukar. Apa sih? Kambing. Yang aku ada ayam kampung. Apa makan ayam bang? Sampai sini makan ayam. Kalau ayam dekat sana. Kita kan? Rusa. Ha? Rusa okey. Kau buat kambing. Rusa ni okey. Saya rusa okey. Hai, makan ikan. Daging rusa ni okey. Landak air kurang sikit. Sedap landak. Ha? Okey. Okey ah. Dia tadi rasa apa yang makan? Okey. Abang Mizi okey, dia boleh terima. Hamis. Kau makan lah tadi kau cakap sedap, kau makan sekarang banyak. Kau tengok dia. Dia cakap dia tak nak makan dia. Aku cakap pernah makan. Dan makan lagi. Kau yang buat cabaran. Aku pula. Dia buat cabaran tak nak makan. Aku pula. Itu burger. Sama kau makan satu Satu. Aku dah makan tadi. Tak ada, aku tak nampak. Satu. Dia yang bagi cabaran maksud dia tak nak makan. Aku bagi cabaran kuda. Kau ambil yang no, betul. Yang ada tu. Ada duri dia, Duri dia. Betul ni ada duri dia weh. Ni. Tu makan dulu. Makan dulu. Ada duri dia. Bagi dia duri. Itu hilang dia lah. Kau ni hanya. Nah. Dil, duri. Makan lah. Bos ni mentarang. Makan dengan duri dia. Tak nak. Ni dia duri dia. Ya. Ulang lah. Cepat. Sedap. Dan. Kau yang Ayam je. Ayam. Kau yang bagi Aku cabaran. buat cabaran kuda. Tak ada, sama je. Dia tukar. Burger kuda. Dia. Dah sebaik yang dia ada tau. Sebab dia yang bagi cabaran, dia kena makan dulu. Burger kuda. Ya. RM40,000 burger kuda. Macam kepak. Dia dah start tadi. Gang, jangan dengar cakap dia. 40,000 pun tak ada benda. Berapa bulan? Apa dia? Berapa bulan? Kita hari. Kita 3 bulan, 4 bulan dia. content burger kan? 4 bulan kot. Okay guys, burger Horsey. Kat mana tu? RM40,000. RM40,000. Bukan dia bagi cabaran baru. Burger kuda. Kat mana? Dekat burger dekat burger landak itu. Betul lah tu. Tak boleh, dia mana ada, semua tak ada. Kita pre-order. Ada. Okey. Kuda tu. Fidas kena makan banyak sikit. Kuda laut. Makan 3 baru laju sikit. Mentara makan mentara.
Kau makan kaum kau Pentarang. Orang baru kau buat pentarang. Tak goreng tak buat lah. Boleh lah. Oh, landak goreng pun boleh. Landak bela kat belakang. Tak ada. Tak? Kita jual ni pun ikut musim. Ada permit dia semua. Bulan 5 sampai bulan 8 macam tu. Betul ke ada burger landak? Tak pasti. Member nak pergi Terengganu Bike Week. Oh, yakin nak pergi. Tiba-tiba bini dia kerja. Bini tak bagi. Tak ada pelepasan. Kena ikat. Pentarang dengan ni. Ada yang support guys. Bini dia support. Alamak, tak boleh cakap apa lah. Kita tengok dulu. Kita tengok lah MC ya. Kita tengok lah. Balik hari, baik kau jemur dekat jalan. Padahal dalam hati kan, kau bius je lah aku. Ya. Weh, ini bukan mentadak kita. Ini meraung. Apa namanya? Mentarang. Bumerang. Kata jangan sambung jagung kau dah. Memerang tu macam kau. Dia cakap pun jagung kau dah. Bagi lemak je bagi aku. Tu ke Daniel. Aku nak try ni. Apa mentarang ni? Memerang. Wih, lain lah. Macam kerang lah. Baik yang dia ada tahu. Tadi yang bagi tahu Lala. kita makan dulu. Alright kawan-kawan, kita dah habis makan landak, rusa, tenggiling, semua benda. So sekarang kita orang nak ke cendol. Kita nak cendol. So okay, bagi pendapat I, landak dengan rusa tadi Sedap. landak kurang untuk I lah. Rusa tu okey boleh makan lagi. Dia macam liat sikit walaupun I makan benda yang kecil macam ni kan. Tapi still lah. Okey lah. Landak lah bagi I. Kau? Bagi I dua-dua sedap. Serius? Sebab bagi I dia pandai masak. Ha. Sebab I takut macam ada amis-amis tau. Dia tak ada amis. Tak ada amis lah. So, Dia tak bau tu lah. Sedap baik tu. Dina makan rusa sedap? Walaupun sikit. Ni makan sikit Tak, Tapi lain sedap. semua. Sedap? Lain semua dia bagi ni Kau kan macam Dibigal. Jom kita tanya Ai pula. Ai makan landak ni sedap tak? Dia masuk okey. Pasal kunyah-kunyah semacam. Serius ah? Jadi okey makan landak tadi? Landak okey. Rusa sedap. Rusa dia lembut. Rusa okey lah. Rusa okey kan? Rusa dia rasa macam kambing campur lembut. Ha? Macam mana perasaan makan kawan sendiri? Ajar ni. Fidas kena bawa dia makan burger kuda. Kuda. Tapi kena makan banyak sikit baru laju. Oh, naik horsepower. Boleh Horsepower. bawa motor slow. Untuk menilai sesuatu yang indah. Lambai. Namun ku Anak berbatah untuk berguna kawan sama sekali di sana. hanya nanti
Stop. Tukar motor. Tukar motor je. Okay gang, so sekarang saya tengah pakai motor Fizi. Kita akan bershot sekejap. Ini track bar yang lama gang, yang lama ni. Sampai geng, Cendol. Tapi tak tahu dekat mana lah. Yelah, banyak lah. Saya swap motor dengan Hifzi. Miss saya sikit dia. Ha? Kalau kau berat sikit, miss saya sikit. Betul. Dia Kalau lagi kau berat, dia pergi. Oh, okey kawan-kawan, kita dah sampai dekat tempat aku pun tak tahu mana. Dia ada mi udang special pantai BNO. Dia tu. Ni kat mana? Bagan dah Hoda Omar. Oh. Sungai Tawa. Sabak Benam. Style lah ini. Ini baru fashion. Alat. Ini baru fashion Adil. Ini baru fashion, bukan pakai singlet. Wah, ini Tak. match ya. Guys, hari ni kita pergi kat kampung Abah Ai tau. Sebab itu dia dress up. Bukan tu je, laju. Oh. Ada dress up kan? Kampung yang berjaya pulang. Kan? Sial Sial Kat kampung aku lah. Ui, tangan aku cantik lah. Ini betul. Oh, apa tu? Lupa pakai sunscreen. Oh, sunscreen Sunscreen? Sunscreen santan. Kita kena apa? Kena apa? Cendol, mi udang, ayam masak ikan. ayam. Masak ikan? Betul. Ayam masak ikan. Dengan ayam masak daging. Ya. Lain-lain ni, dia main. Kedai lain Oh, geng, kedai penuh. Ramai orang. Kita santan. Ini bukan vitamin. Bukan lah? Aduh. Kau nak santan sikit. Boleh lah depan tu, kalau depan tu. BNO tu apa BNO? Pantai BNO. Bagan Nahoda Omar. Oh, itu BNO dia. Kan tadi depan tu Bagan. Yeah. Alright gang, kita orang tengah menunggu air cendol untuk sampai. So budak-budak semua tengah makan dulu. Makan apa? Tengah tunggu cendol. Cendol Imun. Semua tengah panas. Dia ni tak bebel kipas dia lagi. Boleh kipas kau? Panas ke? Dia boleh Habis dah bateri kau. So lepas kita makan cendol, kita orang akan pergi lah, balik lah. Balik lah. Cukup lah. So mungkin I akan singgah sarang sekejap, lepak sekejap.
Mungkin boleh air boleh teman lah. Rumah dia dekat Serang. Alright, jom. Dah sampai. Oh, saya main ni jagung. Ini jagung besar memang kau dia. Ini jagung, sama jagung. Biasa. Biasa kat sini. Lain tukang. Oi, geng. Dia punya mangkuk dia besar gila. Semua ada jagung. Syash. Biasa. Jagung macam apa jagung? Semua biasa lah. Biasa semua ada jagung lah. Tak ada lain. Lagi dia kacau je. Kacau. Bubur je lah. Dia Bali tu. Siapa minta sendok Bali? Wow. Kami Lemak. Tak. rasa biasa. Tak apa. Jom kita rasa. Makan dia Oh, ya apa? First time try tengok macam ni. Oh, dah. Kau dah apa? Oh, lagi satu. Okey lah. Order je lah. Manis je. Tak tahu. Ini kau dah. Kau lah. Boleh. Tu lagi. Manis rasa gula je. Ni gula Melaka. Gula Melaka. Tapi tetap lah. Tetap gula lah. Cendol kacang kan? Cendol jagung. Dia ada Bali kan? Cendol taruh Bali. Ya, macam-macam pula dalam ni. Rasa dia punya cendol yang dekat Ipoh tu tak sedap. Cendol Ipoh tu. Cendol Ipoh tu sedap. Kan? Tapi kan. Afiq. Cendol jagung. Manis je. Kan? Korang minum gula je tau. Okey ni, kurang manis. Ha? Kurang manis je? Macam manis je. Kenapa kau punya gelak, kau punya Tahu. Gula banyak cendol eh? gula dia banyak? Patok kena manis. Sweet. Tu lagi manis tu. Mana tak berisi ni. Tak boleh benda tu. So guys, sebenarnya Daniel hari ni dah diberikan nama baru kan? Lepas balik daripada makan tadi, diorang tengah brainstorm nama-nama baru ni. Bukan saya yang bagi tau. Ada nama baru. Bukan saya yang bagi tau. Ada nama baru. Sabar tu. Kejap lagi. Sekejap. Biar aku lekap. Dengar ni. Bukannya saya yang bagi tau nama dia. Dan? Ni Fidang bagi. Kita bagi nama apa? Tapi yang lagi kejam, dia makan kawan dia sendiri. Okey, apa nama dia Fidang? Apa nama dia? Mentarang makan mentarang. Tak yalah, Mentarang. Nama penuh dia apa? Daniel Mentarang Wiz. Okay guys, Fidas ada nama baru. Nama dia Fidas Siput Sedut sebab dia bawa motor macam sibuk. Siput. Kesian tu. Kesian siapa tau? Kesian Zero. Berasap-rasap motor dia sebab nak layan si Siput Sedut ni. Aidil ada nama baru. Apa dia? Aidil Memerang. Sebab apa? Memerang. Sebab muka dia macam memerang. Muka macam memerang ke? Tak tahu. Nanti saya tampal gambar. Tengok sama tak? Nanti kalau tak ni gambar Mentarang dengan Daniel. Tengok sama tak? Tutup lagi. Okey, kawan-kawan, kita dah habis makan cendol. Walaupun cendol tu manis, tak sesuai untuk saya, tapi tak apa. Mungkin setengah orang suka. So sekarang tengah sunset. Dia punya matahari cantik lah. I jenis memang suka sunset lah orangnya kan. Kita tengok kita orang dekat B&O tengah-tengah ni. Tapi tempat ni best lah. Ada layang, kena suruh Aidil main layang tu nanti. Jalan-jalan dah best lah, aman tempat ni. Tapi air dia surut. Okay, so lepas ni kita orang akan balik. Kita dah ambil sembang dah. Kita akan menuju ke Kuala Lumpur lepas ni. So jom kita tengok sekejap. Bergaya lah bro, cantik kan? Cantik eh?
Air dia surut dah. Dia start dah ni. Bot dah jalan ni. Oh. Air sekarang bergaya lah. Lain lah. Bergaya sekarang Saya sekali. sekali. Video yang sebelum ni kan, masa dia pakai jeans, ada naga, singlet, rambut tocan Jepun. Aku tak tahu tu fashion apa, tapi kali ni memang style. Dia dah upgrade style dia. Oh. Tenangkan fikiran dulu Hifzi. Tenangkan fikiran. Kita balik ke Kuala Lumpur. Esok kerja lah, jangan ingatkan. Besok kerja? Kerja? Ha? Air-air dia kerja. Ya? Ayo, Syul ni susah join. Kita tahu dia banyak kali dia promise nak join, dia tak join. Dia kencing. Banyak kali dia pilih. Sky dia cantik gila kat dalam kamera ni. Oh, lawa. Alah. Berlakon. Ha? Kalau air jadi laut, air jadi apa? Air jadi apa? Batu. Jadi ikan duyung. Oh, wala. Buat lagi sekali cepat ah. Sakit lagi nak angkat ni. Tulang kau. Cepat, cantik ni. Yo. Oh, lawa Dia daripada black terus ke? Macam mana lagu dia? Oh ya? Lagu yang kita nyanyi ni. Lagu apa? You Kiss? Sana hanya menanti. Tu lagu tu tak sesuai dengan kau, bunguk. Oh ya. Itu lagu tu sesuai untuk I, bukan untuk dia. Kau satu je. Di sana hanya menanti, di sini hanya menunggu. Tak sesuai. Kau tengok muka dia nanti tau. Kau jangan macam-macam. Dia akan cubit nipple kau dua-dua belah. Sana menanti apa? Okay guys, kalau korang jadi suami orang baru-baru ni, kena pandai ambil gambar tau. ya? Dia dah cakap dah, pening kamera, handphone, tak gambar. Oh. Dah pandai ambil gambar I'm feeling in my finger, I'm feeling in my toes. Ini satu lagu version tu. Maybe lock the door and turns the light down low. Cepat lah, bangun time tak habis. Tak, ada. Okay, 1, 2, 3 kau. Door and turns the light down low. Tak apa dah tu. Tadi sunset. Apa sun kiss? Huh? Sun kiss. The sun is kissing us. Mana dah? Bagi. Macam tak balance. Memang tak balance, sebelah bersangat. Besar sangat belah kiri tu. Senyummu menyusun dan membelah di kalbu. Nak kau kira Nak potong tu, dia boleh santai. Inginkan menjadi hiasan hidupmu. Kepom. Ni pun ada. Gini. Na. Aku ingatkan ini. Seindah bahasa. Guys, nak tengok benda menarik tak? uraikan, nak ku belah. Ambil second. Kan dirimu. Ambil second aku. Akan ku cairkan katamu. Sambung. Akan ku memadatkan janjimu. Ya, sambung. Confirm tak hujan bro. Apa tu? Air dalam mulut. Guys, nak tengok benda asing tak? Apa dia? Benda asing. Wih. Korang rasa siapa tu? Cuba teka. Teka di ruang komen. Alamak. Babi dah. Gang, korang teka tu, korang komen kat bawah. Siapakah itu? Sama betul RM5. Oh. Kau bayar, okey?
Okay guys, ramai-ramai komen aku suruh dia bayar. Komen ramai. Dia ni akan belanja korang RM5. Yang first je, yang pertama. Komen pertama. Dia lambat. Pandai. Komen pertama je. Sama je dah langkah. Hamba dah lepak tengok sunset sekejap. Kita nak bergerak balik dah. Thank you guys. So kita berjumpa lagi kat stop yang seterusnya. Dan dah jam pukul 7. We will be heading back to Kuala Lumpur. Macam jauh Kuala Lumpur besok hari kerja. So cepat lah balik awal Oh, hari ni ramai ke yang turn up? Bagus. Okay, thank you guys. It was a very good trip. Ada 9 motor turn up dengan road captain kita yang telah surprisekan kita. So kita akan stop jap, another stop, lepas tu baru kita akan pulang. Kita stop di isi minyak jap. Matahari cantik. Okay gang, kita dah balik lah. So enjoy the ride back sikit. Saya akan mungkin drop by Sarang sekejap, and then kita akan balik tidur. Thank you guys untuk support kita orang. Ini short ride. Kita telah membuat cabaran yang anda minta. Walaupun saya tak suka sangat landak tu, tapi tak apa. Kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe tau. Jangan lupa subscribe, like, share kawan-kawan. Kita bagi subscriber sampai 50,000. Lepas tu kita buat challenge yang lain lah. Thank you kawan-kawan. Support. Diorang memang komen selalu. Memang champion lah. Thank you lah. Dan Aidil tak kena ikat. So Aidil akan bersama kita lagi. Dia ingatkan kena ikat. Rupanya ada. Ok lah. Ciao.